Okay, soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi Muhammad SAW? Okay, A. Sesiapa yang bertemu dengan Nabi, dia beriman dan mati dalam keadaan beriman. Okay. Soalan yang kedua. Siapakah sahabat yang paling awal memeluk Islam? Okay, B. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okay. Soalan yang ketiga. Siapakah sahabat yang pertama yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah? A. Mus'ab bin Umair. Okay. Soalan seterusnya. Siapakah sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran dan dalam surah apa? Okay, B. Zaid dalam surah Al-Ahzab. Okay. Soalan yang kelima. Siapakah orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW beriman tetapi bukan sahabat? Okay, A. Uwais Al-Qarni. Okay, Hasan. Okay, soalan yang keenam. Siapakah sahabat yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pilihan dunia tetapi dia memilih akhirat? Okay, B. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Okay, Hasan. A few moments later. Okay, Alhamdulillah ala kulli hal sebab phone kita overheat, jadi kita pilih untuk tukar tempat. Jadi soalan yang ketujuh. Kena angkat tangan ni. Mestilah kena angkat tangan. Okay, yang nak jawab tak, itu ulang. Tadi kan dah overheat. Okay, jadi soalan yang ke-7. Siapakah anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha? Okey, Abdullah bin Zubair Okay, Hasan. radhiyallahu anhu. Betul. Soalan yang ke-8. Apakah gelaran bagi Uthman bin Affan? Okay, A. Zunnurain. Zun? Nurain. Okay, betul. Okay, jadi 4 sama. Soalan yang ke-9. Siapakah sahabiah yang dikahwinkan oleh Allah dengan Nabi? Okay, tim A. Tim B. Oh, ni tim B. Okay, tim B. Okey, Zainab binti Jahsh. Okay, Ahsan. Betul. Soalan yang ke-10. Bilakah perang Khandaq berlaku? Okay, tim A. Okay. 5 Hijrah. Okay, betul. 5 sama ni bonus yang tak dapat kena denda. Soalan yang ke-11. Bilakah berlakunya pembukaan Kota Mekah? Okay, sekali lagi. Bilakah berlakunya pembukaan Kota Mekah? Okay. Oh. Okay, tukar. Siapakah sahabat yang baru sahaja berkahwin, besoknya dia dipanggil untuk berperang? Dalam kiraan 3 baru angkat tangan. 1, 2, 3. Tim B. Okay. Hanzalah. Okay, betul. Jadi tim A ni kita nak buat apa? Tim A ni Angkat tangan dah. push up 10 kali. Okay, push up, cepat. Push up 10 kali. Okay, jadi hadiah untuk orang yang menang pula adalah dia kena bagi pengajaran. Ini yang lebih mahal daripada 10 kali push up tadi. Cuba kali bagi pengajaran. Kenapa kita buat Q&A nak tahu pasal nama-nama ataupun apa cerita di sebalik sahabat ni? Sebab Syahabat Way kali ni nak ajak korang supaya lebih mengenal sahabat. Sebab Allah bagi tahu dalam surah Taubah ayat 100, sahabat ni radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Jadi mungkin selama ni kita asyik tengok video pasal artis yang terkenal, pemain bola sepak terkenal. Jadi sekarang kita nak kenal pula siapa